Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan log apa ni, Thoracea dalam tanah. Adam sini je Adam. Kita tengok bukti tanah ni. Betul ini tanah. Okey, betul tanah. Ni. Okey, dia buat apa ni, sarang di dalam tanah. Ini rare sikit ni, biasanya keluluk ni dia buat sarang dalam batang kayu. Ini dalam tanah. Okey. Saya akan menggunakan apa ni, pahat dan tukul untuk apa ni, memecahkan tanah. Kita tak perlu menggunakan apa ni, chainsaw. Okey. Tu dia punya peralatan dia. Ada kotak baru. Kita tengok corong dia. Tu corong dia. Okey, kerana saya dah pindah daripada tempat asal, jadi kita tak nampak dia keluar masuk. Yang mana keluluk yang keluar kat sini, dia akan pergi ke tempat asal dia sana. Dalam jarak apa ni, 10 meter pada sini. 5 meter pada sini. Okey, kita nak mulakan kerja. Buat sesiapa yang nak beli madu keluluk asli, boleh hubungi saya di 0132435354. Lokasi Puncak Alam.